Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, dan malam ni saya akan terangkan 4 fasa bisnes dalam pemahaman saya lah. So, untuk dalam bisnes ni, untuk berjaya, saya dapati kita kena ada faham 4 fasa dalam bisnes ini, iaitu marketing, produk, marketing, sale dan servis. So, untuk selanjutnya saya akan teruskan untuk fasa pertama lah, iaitu produk phase, fasa produk. So, untuk fasa produk, tadi pada 4 poin penting lah. So, untuk poin pertama, market research, iaitu kajian market. Untuk kajian market ni seperti analisis persaingan dan skop market. So, tujuan market research ni kita dapat tahulah range market dalam kita punya kawasan persaingan kita orang, dan mengetahui keperluan customer kita, iaitu demand and supply. So, dengan ini kita dapat tahulah apa yang customer mahu dan apa yang market ada dan apa yang market tiada. So, yang kedua iaitu product development, iaitu membangunkan produk lah. So, kalau membangun produk dia ada dua, sama ada iaitu produk yang fizical seperti macam makanan, ataupun memang makanan, peralatan, barang. Satu lagi iaitu servis. So, untuk produk development ni, untuk bangun bisnes kena mulai dengan design produk, iaitu kena test dan mendalamkan lagi lah, dan memperfectkan lagi, refine ke produk itu untuk jadi lagi yang quality, boleh guna dan bertahan lama. So, untuk seterusnya, yang ketiga, poin ketiga produk phase ni, iaitu cost dan pricing. So, untuk cost dan pricing, kita perlulah kira harga costing untuk membangun satu produk itu, dan harga pricing untuk menjual produk itu kepada customer. So, dengan ini kita boleh kira berapa keuntungan kita, profit daripada apa yang kita dapat untuk menjual produk tersebut kepada customer. So, yang terakhir itu kompetitif, yang saya cakap tadi, persaingan lah. Dia lebih kompetitif, persaingan produk itu. Apa beza produk kita dengan produk orang lain, bukan produk kita yang apa yang kita ada pada produk kita, dan apa yang produk lain ada pada produk mereka. Seperti idea, innovation yang baru, suatu yang kualiti yang tinggi, atau harga. So, untuk produk phase ni, dia untuk membangunkan bisnes yang berjaya, kenalah mencipta satu produk yang sempurna, yang high quality, yang tahan lama, dan yang dimahukan oleh customer lah. Okey, seterusnya untuk fasa kedua, iaitu marketing phase, fasa market. So, untuk fasa marketing pun sama, saya bahagikan kepada 4 poin penting lah. Iaitu yang pertama, mengetahui kita punya audience, customer kita. So, untuk mengetahui customer kita punya audience tu, kita perlu tahu siapa dan di mana customer kita yang jual. So, contohnya, kita membuat bisnes fokus kepada repair phone. So, kita perlu tahu apa yang customer tu nak, dia kasih satu chip ke, ataupun phone dia orang, ataupun memang dia orang punya kemana lah, dan masalah dia orang. So, seterusnya, yang kedua, poin kedua dalam marketing, iaitu message ataupun catchphrase, slogan kedai ini. So, slogan ni dia lebih kepada benefit, kepada apa yang kita bagi kepada customer lah. Apa key point penting yang kita ada dalam produk kita, yang dan dalam produk lain. Contohnya, kalau untuk repair phone, kita dapat menyiapkan repair secepat 30 minit. Ataupun contoh, repair phone dalam harga 100 ke bawah. Itu sebagai contoh lah. So, dengan ini customer dapat kita dapat menarik customer lah. Mereka dapat tahu yang kedai ni ada satu benda yang tiada di kedai lain.
So yang ketiga untuk marketing iaitu pasal marketing iaitu marketing channel. So untuk memarketkan kita punya produk, kita ada kena sebarkan lah dalam market ni. So yang cara utama iaitu social media lah. Social media iaitu social media ni memang satu source yang pertama, memang satu mainstream pertama lah untuk market, untuk dapatkan customer lebih banyak dan mengembangkan lagi kita punya group customer kita. So untuk social media dia boleh bagi daripada TikTok, pada Facebook, pada Instagram dan lain. Seterusnya kita juga boleh memarketkan dalam segi dalam ads, dalam offline ataupun online. Kalau online tu kita boleh market dalam Google ataupun dalam YouTube ke dalam Facebook, menunjuk ads lah. So kalau yang customer yang tertangkap mati dia orang boleh menaikkan lah sale dan pasaran produk kita. So yang kalau offline tu kita mungkin boleh pasang banner ataupun kita boleh pasang iklan di tempat-tempat yang boleh disewa lah. So dengan market ni saya cakap dia memang kita boleh meningkatkan lagi group group customer kita orang. So seterusnya yang terakhir dalam marketing phase iaitu consistent testing. So untuk consistent testing ni kita kena test secara konsisten ya, apa yang jadi dan apa yang tak ada. Kita kena lihatlah apa yang customer mahukan dan apa yang customer tidak mahukan. Contohnya macam segi marketing dalam periklanan, ads dan dalam social media. Apa yang penting, yang trend seperti yang sini TikTok trend dalam hashtag ataupun trend dalam bidang video lah. Okey, yang ketiga dalam fasa ketiga seterusnya iaitu fasa sales. So macam mana kita nak tukarkan kepada market tadi, produk market ni kita nak tukarkan kepada sales. So untuk tukarkan kepada sales ni saya bagikan kepada 4 poin jugalah. So untuk poin yang pertama, iaitu control sale kita, proses selling kita. Sebelum kita membangunkan bisnes, kita perlu inilah satu sistem bagaimana kita nak menjual kepada customer lah. Contohnya macam mana kita nak predict apa yang customer nak, cara beli dan respon dan conversation antara kita dengan customer. So contohnya macam customer tu datang dan dia nak apa dan cara-cara prosedur lah, daripada pertanyaan masalah dia orang kepada cara kita terangkan macam mana nak menyelesaikan masalah dia orang dan cara untuk proceed dan habis dan update kepada dia orang. So untuk kedua, kita kena faham apa customer tu nak. So untuk faham apa yang customer tu nak, kita kena selidik lah daripada segi background dia orang ataupun selidik dia punya masalah dia orang. So masa dia orang datang tu kita kena tahu apa yang dia orang nak, apa yang dia orang tak nak dalam kita punya produk itu. So dengan ini kita boleh tahu lagi lanjut lah yang customer tu boleh di-proceed ataupun tidak. Okey, yang ketiga dalam dalam sales phase, fasa sale, iaitu effective communication, iaitu komunikasi yang efektif, yang profesional. So untuk menaikkan lagi sales, kita perlulah menaikkan kita punya cara komunikasi kita antara customer dan employee lah. So dengan kalau kita berkomunikasi secara profesional, mereka dapat tahu kita ni profesional dan boleh dipercayai lah. So dengan ni diorang boleh, kita boleh terang kepada diorang dan diorang boleh faham dengan secara senang dan lagi pantas untuk tahu apa yang diorang nak concern, masalah dan mahuan lah. So yang last sekali untuk aspek dalam fasa sale ni, iaitu closing technique, cara untuk closing sale kita. So closing sale ni dia memang akhir-akhir lah dalam fasa sale ni, iaitu kita perlu kurangkan objection, macam kelemahan, kita perlu kurang kelemahan dan kita kena buat satu situation ataupun agent macam
mestilah secara memaksa, ataupun macam menyuruh macam customer itu boleh lanjutkan untuk proceed untuk sales. So ini kita dapat menyenangkan lagi dan mengurangkan masa dalam fasa sale ni. Sebagai contoh, kita macam boleh buat limited time offer, tak pun limited time discount, tak pun kita boleh bagi macam satu promotion, tak pun garanti lah. So seterusnya untuk fasa terakhir, iaitu fasa servis. Fasa servis ni dia lebih kepada dalam selepas sale lah, apa yang kita boleh bagi kepada customer. So berlanjutan kepada customer. Ini customer tu dia bukan saja boleh datang balik, dia mungkin juga boleh panggil dan sebarkan kepada customer dia orang lain. So yang pertama, aspek pertama dalam service phase ni, iaitu customer support. Saya cakap tadi, customer support kita perlulah memang respons secara pantas. Contohnya macam customer tu berhubung dengan kita balik, kita perlulah berhubung dengan pantas, dan kita perlulah menyelesaikan masalah mereka dengan pantas dengan secara profesional. So dengan ini dia lebih percaya lagi lah dalam hubungan kedai kita. So yang kedua adalah after sale engagement. So untuk after sale ni kita menaikkan customer kita. Contohnya macam kita membuat offer ataupun membuat discount kepada mereka, seperti macam membership, ataupun kita bagi kepada mereka diskaun atau kita beri diskaun kepada mereka. So mereka boleh datang lagi lah ke kedai kita orang untuk berbisnes lagi, membelilah produk kita orang. So yang ketiga iaitu kita handling complaints. So dengan handling complaints ni dalam bisnes, kita mungkin ada juga buat masalah ataupun kita buat salah kepada customer. Kita tidak boleh menolak atau membalas kembali customer, tapi kita juga boleh merespon balik dengan secara profesional dan meminta maaf kepada mereka. Selepas tu kita juga boleh menawarkan mereka ganjaran ataupun mengulangkan balik produk-produk ataupun duit ke prosedur yang betul lah, profesional. So dengan ini dia orang tidak akan menyebarkan mulut lah, dan mereka mungkin akan datang balik ke kedai kita orang dan mungkin jadi pada customer yang loyal. So yang terakhir untuk fasa servis ni, iaitu reference dan kata-kata orang. So saya cakap tadi, customer yang satisfy, customer yang gembira akan pulang ke rumah ataupun ke daripada kedai. Dia orang akan gembira lah, dia orang akan mempromote dan menyebarkan mulut kepada orang lain dengan secara desain ataupun mungkin secara sosial media, yang memberitahukan bahawa kedai ini memang boleh dipercayai lah, dan boleh disuggest kepada orang lain dan kedai lain. So dengan ni kita bukan saja dapat mempromot bisnes kita secara percuma, tapi boleh melebarkan lagi, membesarkan lagi lah grup customer kita. So untuk servis ni, yang penting adalah kita kena bagi customer kita gembira dan satisfy. So dengan ini mereka boleh repeat balik bisnes, dan kita dapat repeat balik lah sales dan keuntungan kita. So conclusion dia, secara kesimpulan yang saya terangkan bab fasa tadi. So untuk produk, kita kena pastikan produk kita satu produk yang sempurna, yang perfect, yang premium dan high quality. So customer boleh kita dapat value lah, customer sale. So yang kedua adalah marketing yang bijak lah, cara kita melaksanakan marketing dan mengurus marketing. So marketing ni memang sumber pertama untuk kita tarik pelanggan datang ke kedai kita. So tanpa marketing, kita tidak dapat membesarkan lagi kita punya bisnes lah. Yang ketiga iaitu sales. So cara kita execute sales juga dapat menyenangkan lagi sales kita, dan juga kita dapat customer yang lagi gembira lah. Lepas tu saya cakap seterusnya pada macam servis tadi, fasa servis, mereka akan menyebarkan
kata-kata dan mensuggestkan kedai kita kepada orang lain lah. So mereka akan kembali dan membesarkan lagi kita punya customer group. So saya rasa itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.